Hello teman-teman, selamat petang, selamat bersuara kembali. Area Simpang, Kampung Kaba, Sarato. Sana Feri Krian, Feri Sepinang, terus Feri Batang Lupa. Itu bunyi feri itu. Sana pergi Sesang, pergi Nyabur. Ini petang ini kita ada projek ini. Harap Mujo. Tuh, didahului oleh anak. Ni hijau tikam? Ya pengadah tak? Ada pukat lah. Cobaan. Saya nak coba lagi. Okey. Teruskan menonton teman-teman. Saya berpijak di atas jalan pesisir Simpang Roban Kuching. Okey, dalam pembinaan. Ini casting di sini tadi. Saya menonton dulu. Cantik tasik ini. Tasik ini cantik. Tasik buatan Parit lah. Ini dulu area Tanjung Mamat. Area Tanjung Mamat. Sebenarnya kita ada tanah skim area ni dulu. Tapi tak ingat lagi tempatnya. Berdekatan inilah. Okey. Ada tanah skim, tanam padi di sini dulu. Sana area Tanjung Mamat kata saya. Sana sudah Lubuk Au, Tanjung Mamat bawah tu. Okey, cantik pot ini. Harap-harap ada mengena. Kalau tengok air cantik. Belum timbul kan? Oh. Ini dulu masa skim padi memang banyak ikan lah. Banyak toman. Saya dapatkan kereta, saya jalan perlahan-perlahan area ini. Tengok saujana mata memandang teman-teman. Luas. Okey, luas saujana mata memandang. Sana Jambatan Krian yang kabarnya akan dirasmikan, akan diguna pada 15 Mac. Okey, Jambatan Krian. Halo teman-teman, ini highway baru teman-teman. Tapi belum siap lah teman-teman. Tapi saya sudah mencoba highway baru. Jalan pergi Kuching baru, itu Jambatan Krian teman-teman. Kabarnya akan dirasmikan, akan dibuka untuk laluan orang ramai pada 15 Mac ini teman-teman. Sekarang sudah 18 hari bulan hari ini. 18 hari bulan Februari. Tak lama lagi lah. Bolehlah ya diguna pakai. Okey. Saya tengok pot memancing sini. Pot casting. Saya turun ya, teman-teman.
teruskan menonton. Hello teman-teman, kita berada di kawasan hulu Sungai Parit, Kabak. Sawit banyak juga yang sudah tinggi. Ini kawasan hulu Sungai Parit, Kabak. Sini ada projek di sini. Oke, tanaman sawit. Ini Sungai Parit. Ini Sungai Parit ya. Dulu tempat merawai, tempat memancing. Era 70-an. Selalu pergi memancing negara air di sini. Ini hulu Sungai Parit. Ini Parit Ban, pergi ke hutan. Ada banyak sawit sana. Ini hulu sungai dia. Masih besar juga hulu Sungai Parit. Ada bot juga di sana. Oh, sana tembus ke jalan besar, ujung sana. Tembus ke jalan besar. Ini aliran air parit, air dari hutan. Si hanyut ya. Sudah luas kebun sawit orang di sana. Masuk ke dalam hutan. Tanahnya oke, keringnya bagus. Nah, sana pot memancing tadi. Ini sebagian pot untuk casting. Air sudah disekat di sini. Sana di bawah, sana di sini di atas. Warna hijau. Bagus juga. Oke, ada warna hijau. Ini sebahagian aliran air hulu Sungai Parit. Hitam. Hitam pekat. Dulu banyak ikan di sini. Ikan keli, ikan haruan, baung. Dan macam-macam ikan lain. Seperti ikan sepat, ikan puyuh, ikan bekut. Seronok memancing di sini dulu. Pasang rawai. Memang tidak besar lah, besar ini. Boleh masuk perahu bot dulu. Ini sana pada? Pada satu ekor. Pada satu ekor. Oke. Itu dia teman-teman. Ada 3 ekor ikan haruan. 3 ekor. Oke. Ini pun ada. Dapat juga. Besar-besar. Oke teman-teman. Haruan guys. Healing, membuat lauk untuk sahur. Sahur guys. Lauk sahur guys. Fresh dari ladang guys. Haruan. Haruan cicah sambal pedas. Jadi guys. Dah tu nak. Dah.